Kenapa kamu tak bagi tahu kami yang kamu ni anak YB Datuk Firzan? Jangan marah-marah. Hari ni hari bahagia dia ni. Kan? Yalah, orang muda kan. Tak boleh nak kawal emosi. Kita maafkanlah dia. Ya? Lagipun dia belum nak maafkan Papa lagi ya. Ha? Saya minta maaf, Datuk. Saya memang tak sangka. Tak apa. I nak jadi wife. Oh, please. Sayang. You tahu tak? Dalam hati I ni seorang je yang ada. Degupan jantung I ni ada degupan jantung you. One more thing. You punya servis. You punya servis. Okay. You bos. You? Bos. You nak bos kan I cium you? Okay. Kuat sikit. For you. No, this is nothing. Ya. Ini untuk you. Sekarang, I dah kari you tau. You tak boleh pergi mana-mana. You lari. Oh.